Seekor doktor pun tak ada. Aku kena sidai kat sini dah 3 jam. Seekor doktor pun tak ada. Aku masuk sampai dalam. Tak ada. 3 jam aku kena sidai. Ini yang kata hospital bagus. Butuh. Nak. Satu-satu bilik aku pergi. Nak. Mana ada doktor? Ya, mana ada? 4 jam, 3 jam lebih kau kena sidai banget. Ini hospital dengan berkimak tu. Gentle aku juga. Mampus lah. Macam sial lah hospital ni. Ini kata hospital bagus. Ha? Naik taraf, itiraf. Ni. Hospital apa ni? Aku tanya kau, hospital apa ni? Gua datang daripada pukul 5, Mat. Pukul 5 datang. Ha, dia check lebih kurang. Lepas tu gua kena sidai sekarang sampai pukul apa? Dekat pukul 8 siang. Satu doktor pun tak ada. Mai cibai. Aku cari-cari kat dalam, satu pun tak ada. Tahu? Aku jumpa Mamat pakai baju hijau, purchasing punya budak, pembantu jururawat. Dia boleh cakap apa? Oh, semua doktor dah ada kecemasan. Mana? Aku masuk sampai dalam kot. Aku melilau kat dalam. Dia pusing jalan, bawa dengan dia punya cek telinga tu. Oh, belagak macam doktor. Jalan smart aja. Kulu kile. Dia apa pun dia tak ada buat. Ha? Lepas tu dia panggil cek balik, cek darah, tekanan darah. Ha? Cek tekanan apa tu. Aku cakap aku dah buat. Berapa kali nak buat? Aku cakap. Masalahnya bukan aku sakit. Aku cakap. Bini aku tu dah dembik dah sial. Apa benda hari? Ini ke? Betul, Mat. Kau tengah menyinga ni, Mat. Betul. Kau tengah menyinga ni.